Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini dengan penuh takzim dan rendah hati memperkenalkan diri sebagai seorang pencinta ilmu. Nama saya Nurhani Adelia binti Muhammad Jamri, berusia 10 tahun dari SK Seri Songsang dengan kod sekolah CBA 7060. Izinkan saya membawa anda menyelusuri sebuah naskah kehidupan yang bukan sekadar dibaca tetapi dirasai, dihayati dan direnungi maknanya. Buku yang saya ingin kongsikan berjudul Biar Miskin Harta Tapi Kaya Budi Bahasa, hasil nukilan Firas Aidan, diterbitkan oleh Khalis Suci Enterprise pada tahun 2018, mengandungi 128 muka surat dan merupakan sebahagian daripada siri Bangkit Bersama. Buku ini bukan sekadar himpunan cerita, tetapi sebuah perjalanan emosi seorang insan bernama yang diuji dengan pelbagai dugaan kehidupan. Perjalanan ini bermula dengan rasa sedih dan kecewa, serta perasaan yang meruntun jiwa dan menggugat ketabahan. Namun, dari luka itu lahir kekuatan untuk terus berdiri. Kemudian, hadir episod dipermalukan di sekolah, satu detik yang mencabar maruah dan harga diri. Namun di situlah terbitnya keberanian untuk bangkit semula. Langkahnya goyah apabila dia tidak pergi sekolah, seolah-olah hilang arah dan tujuan. Namun akhirnya dia sadar bahawa ilmu ialah cahaya kehidupan. Dalam kesempitan hidup, hadir bantuan seperti duit bantuan kerajaan yang bukan sekadar wang, tetapi amanah yang menguji kejujuran dan tanggungjawab. Jiwanya turut diuji dengan rasa tidak puas hati, membandingkan diri dengan orang lain tanpa henti. Namun, dia belajar bahawa syukur itu lebih indah daripada mengeluh. Ujian semakin berat apabila dia tidak membayar hutang. Mengajar kita bahawa setiap janji adalah tanggungjawab yang tidak boleh dielakkan. Kemuncak dugaan hadir dalam kebakaran rumah Pak Mahat, satu tragedi yang menyentuh perasaan, namun membuka mata tentang nilai kemanusiaan dan semangat tolong-menolong. Akhirnya, perjalanan ini membawa kepada satu titik kesedaran penyesalan. Namun, penyesalan itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan kepada perubahan diri. Daripada keseluruhan kisah ini, tersingkap satu hakikat bahawa kekayaan sebenar bukan terletak pada harta benda, tetapi pada ketinggian akhlak dan keindahan budi bahasa. Kesimpulannya, buku ini mengajar kita untuk menjadi insan yang kuat menghadapi ujian, jujur dalam setiap tindakan dan berbudi dalam kehidupan. Biar kita miskin harta, asalkan kita kaya dengan budi bahasa. Sekian, terima kasih.